Jika roh itu lebih kuat terpengaruh oleh alam rendah, maka perjalanan roh itu menuju syurga akan terhalang. Tetapi jika tarikan iman lebih kuat, maka jiwa itu hanya mendapat khayalan atau terhenti kadang-kadang dalam perjalanannya. Maka perumpamaan simbol ini dalam alam deria ialah ibarat merangkak. Itulah rahsia-rahsia yang dinampakkan keluar dari belakang duk sinar haba khayalan imajinasi itu. Ini bukanlah terhad hanya kepada pandangan Nabi SAW terhadap Abdul Rahman itu sahaja, meskipun dia sahaja yang beliau lihat pada masa itu. Pandangan ini membolehkan baginda membuat kesimpulan bahawa tiap-tiap orang yang kuat pandangan batinnya dan teguh imannya, tetapi harta bendanya yang banyak menekan imannya. Hampir-hampir ia dipengaruhi oleh harta, tetapi imannya masih kuat, maka menanglah ia, tetapi dalam keadaan merangkak-rangkak. Inilah simbol atau ibarat yang dipandang oleh Nabi SAW sehingga baginda dapat membuat kesimpulan dari pandangan itu. Contoh ini menerangkan kepada saudara bagaimana Nabi-Nabi melihat benda-benda konkret dan dapat terus memandang idea-idea kerohanian di sebalik benda-benda itu. Selalunya idea atau tanggapan itu dibawa terus kepada pandangan batin dahulu dan kemudian dari situ melihat kepada roh khayalan dan menerima cop atau bekas benda konkret yang dikiaskan oleh idea itu. Apa yang diberikan oleh ilham dalam pandangan waktu tidur atau mimpi perlu ditafsir atau ditakbirkan.